Buah ini adalah buah ara. Dalam kategori buah ara juga, cuma nama dia ada sedikit pengkhususan, iaitu orang panggil sebagai buah ara cedung. Buah ara cedung. Lain tempat, lain nama dia. Tak sama. Tapi biasa orang panggil buah ara cedung ataupun buah cedung. Buah ini dia sama juga, lebih kurang macam buah-buah ara yang lain yang suka hidup di tepi sungai, berhampiran kawasan air tepi sungai, sebab mudah membiak. Dan yang keduanya, buah ini dia special sikit daripada buah ara yang lain. Dia berbuah di batang dan juga dia berbuah di pangkal pokok, akarnya.